Hari ni dah hari Khamis. Habis je kelas, gagahkan diri juga untuk selfie. Berjaya kita harungi untuk hari ni. Tengoklah nak selfie pun mengah Hari ni dah lah kelas penuh dari pagi sampai balik. Tekak pun dah serap menjerit. Balik sekolah je memang selalu ke Bulu. Sebelum balik rumah, singgah dulu kedai tepi sekolah, beli goreng-goreng dulu. Lepas tu beli air kelapa. Kelapa saya tu letak ais pada panas ni minum air kelapa sejuk memang sur. Nana dah naik 15 kg dengan jaya. Ni seluar yang Nana pakai hari-hari pergi sekolah. Selesa gila pakai walaupun perut dah buyut. Pukul 6 petang Miro dengan Noah balik rumah. Get ready nak hadap drama Noah. My baby is back. Macam biasa setiap petang kita orang akan bawa Noah keluar jalan-jalan petang. Kalau tak pergi park, kita orang pergi bawa supermarket. Sebab nanti Noah boring. Pergi kedai RM2, ayah dia yang semangat nak beli toys. Lepas dia solat maghrib, bawa satu family makan kat luar. Uncle B pergi jemput Wan ngatuk. Malam pun Noah still main toys lagi. Selagi Nana boleh layan kesayangan Nana ni semua, kita layankan je lah. Nasib baiklah Uncle B tengah cuti study week. Boleh lah tolong drive ke atuk pergi sana sini. Nana order burger Wagyu, nasi goreng Wagyu. Dengan Nana akan order set platter. Family Nana memang suka makan daging-daging ni. Settle je makan, Atuk Awan terus balik sebab diorang dah ngantuk. Okey lagi yang gerak dulu. Bye.